Kita dapat sedikit kaji selidik awal bahawa adakah selamat untuk wanita keluar pada waktu malam, dan kita dapati 14% yang yakin, lagi 49% merasa agak selamat dan selebihnya adalah tidak selamat. Jadi pada saya, untuk memastikan wanita tu merasa selamat dalam negeri Selangor ini bukan sahaja tentang kefahaman hubungan, maknanya antara pihak lelaki dan wanita yang bertanggungjawab sama ada suami, bapa, adik-beradik lelaki, tapi juga adalah persekitaran. Jadi persekitaran ini melibatkan kerjasama dari segi infra, penyiapan infra oleh pihak berkuasa tempatan, Majlis Perbandaran, pencahayaan daripada kes jenayah, keganasan dan sebagainya. Jadi pada saya untuk menjadikan Selangor sebagai masyarakat penyayang dan berdaya huni yang melibatkan kefahaman keseluruhan pemegang taruh, baik dari peringkat PBT, dari pihak pemimpin-pemimpin komuniti, bahawa penting untuk kita mewujudkan persekitaran yang selamat. Dan untuk ibu tunggal, iaitu kita menyediakan, insyaAllah akan menyalurkan dana kepada bantuan sokongan keluarga. Itu satu tabung yang diuruskan oleh JAKES, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, untuk membantu ibu-ibu tunggal yang didapati bekas-bekas suaminya culas untuk memberikan nafkah kepada mereka. Jadi itu dari segi keselamatan kewangan. Manakala untuk pencahayaan, saya kira di bawah portfolio YB Datuk Izham, Esko Infra, Selangor Bercahaya, itu program itu meletakkan tiang-tiang yang menggunakan pencahayaan tenaga solar untuk memberikan pencahayaan yang cukuplah kepada rakyat Selangor. Tabung itu memang telah lama wujud, telah diwujudkan oleh pihak JAKES, cuma sebelum ini dia bersifat pinjaman. Jadi buat masa sementara, semaklum saya, JAKES telah menghentikan bantuan, tapi disebabkan saya merasakan penting untuk ibu-ibu tunggal ini dibantu, terutama mereka yang dalam keadaan tempoh berantara daripada baru diceraikan dan sebagainya. Jadi kerajaan negeri memutuskan untuk menyalurkan sejumlah bantuanlah kepada BSK tersebut. Dan kita akan umumkan bila dibuka nanti dan akan diuruskan secara langsung oleh pihak JAKES.